Salam sejahtera semua. Saya Albert A. Selamat kembali ke channel saya, Reformati. Baik, hari ini mari kita teliti dua isu yang membuatkan kita semua berasa kecewa dan marah berhubung kegiatan penyelewengan dana awam kelihatan berleluasa di bawah pentadbiran kerajaan Madani. Mari kita sama-sama kita lihat berita ini. Naik taraf 26 tandas di Kota Kinabalu International Airport KKIA membelanjakan 11.8 juta. 11,800,000. Lihat gambar ini. Terdapat portal media di Sabah melaporkan 11.8 juta untuk 26 tandas KKIA bersamaan 453,000 bagi satu tandas. Masuk akal pertanyaannya? Kalian semua rasa masuk akal tak perbelanjaan ni? Baik, saya rasa harga ini agak sukar diterima akal oleh seluruh masyarakat kita, terutamanya kepada orang di Sabah, kerana banyak kemudahan asas di negeri tersebut masih berada dalam keadaan daif dan terabai. Tiada siapa menafikan tandas yang bersih dan selesa merupakan keperluan asas di semua lapangan terbang antarabangsa. Memang itu betul. Namun, keperluan itu tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menyeleweng wang awam. Betul tak, penonton-penonton semua? Bayangkan, kos naik taraf satu tandas mencecah hampir RM1,5 juta. Adakah tandas itu dibuat dengan emas? Okey, apa rasanya apabila kencing atau buang air besar di dalam tandas emas? Saya tiada peluang untuk mencubanya. Jika ada antara siapa penonton yang pernah membuatnya, sila tinggalkan komen anda ya. Saya percaya ramai yang menarik tentang komen anda. Kita semua tahu, Sabah ini terkenal dengan rasuah. Skandal rasuah yang didedakan oleh saya melibatkan 15 pemimpin politik daripada Gabungan Rakyat Sabah secara terancang dan kolektif merupakan para pemimpin di dalam kerajaan negeri semasa hari ini. Kita jelas siapa mereka. Semua orang tahu. Namun, apa tindakan yang diambil oleh kerajaan Madani Anwar Ibrahim yang kononnya tegas memerangi rasuah? Malah, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang menjadi buta dan pekak berhubung skandal rasuah di Sabah. Saya amat kecewa, amat sedih berhubung perkara ini. Kegagalan SPRM mengambil tindakan terhadap mereka telah mendorong mereka menjadi semakin berani terlibat dalam kegiatan rasuah secara maharaja lela di Sabah kerana mereka tahu dilindungi di bawah payung Madani. Tiada orang dapat sentuh mereka. Itulah puncanya masalahnya. Serera kerakusan mereka semakin meningkat. Mereka sakau sahaja apa projek yang melibatkan dana awam, termasuk menaik taraf tandas yang digunakan untuk isi kencing dan tahi. Memang saya geram. Saya percaya jika satu hari nanti apabila mereka hilang kuasa, pasti ada orang akan baling kencing dan tahi terhadap mereka. Saya berharap satu hari nanti benda ni jadi. Seterusnya, mari kita lihat isu kedua berhubung. Satu lagi berita yang membuatkan orang ramai marah terhadap kerajaan Madani. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq di Parlimen baru-baru ini menyatakan bahawa kos pembinaan bagi satu bilik darjah sekolah mencecah sehingga RM520,000. Perkara ini telah mencetuskan kebimbangan masyarakat. Apa ni boleh berlaku? Fazlina Siddiq kata, antara tahun 2016 sehingga 2020, kos pembinaan semula bagi satu bilik darjah adalah sekitar RM180,000 hingga RM250,000. Bagaimanapun, bagi tempoh tahun 2021 sehingga 2026, angka ini telah melonjak kepada antara RM280,000 hingga RM520,000. Dengar jelas, hingga RM520,000 dengan kenaikan tertinggi mencecah hampir 2 kali ganda. Saya ingin menegaskan di sini, peningkatan kos yang begitu ketara telah jauh melampaui pemahaman munasabah masyarakat umum mengenai inflasi dalam industri pembinaan. Ini apabila sebut ni saya memang sangat kecewa lah. Bayangkan, ini adalah bilik darjah kepada anak muda kita, kepada anak-anak yang muda. Lebih menakutkan kita adalah, menurut Fazlina Siddiq, nilai anggaran tersebut masih belum mengambil kira kos keseluruhan komponen pembinaan sekolah yang merangkumi kerja-kerja awalan, kerja tanah, pembangunan infrastruktur, secara lengkap, kejuruteraan awam, pembayaran fee profesional dan caj pembangunan kepada pihak berkuasa tempatan. Ini semua belum kira lagi. Memang ini tidak masuk akal. Sama sekali apa yang dikatakannya.
Bayangkan kos RM520,000 bukan untuk membina sebuah bilik darjah baru bermula dari tapak kosong, kerana ia tidak termasuk perbelanjaan awal yang dikatakan. Bermakna kos RM520,000 hanyalah untuk menaik taraf atau mengubah suai sebuah bilik darjah. Bayangkan, kos tersebut boleh beli 10 buah kereta Myvi baharu dengan spek enjin 1.5. Bukan spek 1.3 tuan-tuan dan puan-puan semua, adalah spek 1.5. Bayangkan, 10 buah kereta Myvi tidak muat letak di dalam satu bilik darjah. Namun, hanya menaik taraf dan mengubah suai satu bilik darjah nilainya adalah sama dengan 10 biji kereta Myvi. Memang tidak masuk akal dan tidak munasabah apa yang berlaku semua ini. Justru itu, saya menuntut kerajaan Madani mendedarkan struktur kos dan butiran pembinaan sekolah serta pembinaan semula bilik darjah secara menyeluruh, menerangkan keperluan dan kewajaran setiap perbelanjaan. Saya sangat sedih dan kecewa dengan perbuatan kerajaan Madani ini. Satu isu tandas emas di Sabah, tambah lagi satu isu kos bilik darjah atas langit. Memang bila lihat ni memang marah sangat. Oi, bangunlah, bangun SPRM, jangan tidur lagi, ambil tindakan segera. Atau SPRM sengaja tutup mata lagi kerana dua isu yang memaparkan unsur salah laku serta penyelewengan ini terkait pula dengan geng sendiri, diarahkan oleh pihak atasan ataupun pihak tertentu supaya tidak boleh siasat. Sekian saja hari ini. Jika anda suka perkongsian saya, jangan lupa subscribe, like dan share untuk menyokong usaha saya terus menyediakan lebih banyak video selanjutnya kepada anda. Jumpa lagi. Jangan lupa, lawan tetap lawan.